Sebab mancing ni aku salah satu faktor orang berhenti mancing, pertama sekali kesihatan. Kau tak boleh elak kan kau mati ke kan. Kesihatan. Kedua, uh, circle keluarga. Circle keluarga. Bini tak bagi mancing. Contoh bini tak bagi mancing. Kan? Kalau macam contoh bini tak bagi mancing. Jadi dia memang susah sikit nak mancing. Nak berhenti lah. Tapi jarang yang orang berhenti mancing secara total kecuali kesihatan lah yang utama. Sebab mancing ni kau terlalu banyak skill yang kau nak kena ingat. Contoh ikatan kan. Contoh teknik. Jadi nak jumpa orang yang mana? Aku dah berhenti mancing. Oh tak ada bro. Susah nak cari. Ada pun memang satu dalam sejuta lah, kalau nak ada orang yang boleh berhenti mancing sekali mengejut macam tu. Okey.